kesamarataan peluang pendidikan. Kesamaan peluang pendidikan merujuk kepada kesamaan hasil jika diberi input secara individu yang sama. Setiap kanak-kanak di Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Itu merupakan kenyataan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Jadi, dalam konteks Malaysia, terdapat beberapa faktor yang menghalang kesamarataan pendidikan iaitu jantina, kelas sosial, pedalaman dan kumpulan minoriti. Jadi, kumpulan kami akan melakukan isu dan cabaran yang dihadapi bagi memastikan kesamarataan peluang pendidikan di Malaysia iaitu kanak-kanak tidak bersekolah. Aiman, tolong ibu petik ni kejap. Ya, Mak. Dua je. Ya, Mak. Tu, petik tu. Apa ya, Mak? Mak potong. Buah ajaib, Mak. Buka buah ajaib. Oh. Ni, Mak, buka apa ni, Mak? ni tengok tu. Ah. Buka baca. buah ajaib. Buku buah pandai juga membaca. Walaupun tak bersekolah. Saya kan pandai, Mak. Iya ke? 麻将勾住罐儿，开了去洗菜儿，上沙巴的河水最多打起我卡西。Signing in the trap. Salam Puan Clara. Waalaikumsalam Puan. Cikgu kak? Cikgu. Ini Aiman kak? Iya cikgu. Aduh, lama cikgu tak nampak Aiman sekolah. Dah besar dah dia cikgu. Kenapa Aiman tak pergi sekolah? Saya tolong Mak dekat sini. Saya memang belum sekolah cikgu. Dah lah tambang rumah. Ha cikgu, saya di mana? Ada duit cikgu. Kerja seorang-seorang. Bapak pun dia tak ada. Ya, bapak saya dah meninggal. Tapi Aiman ni, cikgu kenal dia dari prasekolah dulu, dia sangat bijak. Cikgu, saya tak ada duit nak bayar yuran sekolah dia. Dah lah yuran tu mahal cikgu. Sorry kau, saya pun nak pergi sekolah. Tapi Kalau macam tu, nanti cikgu akan usahakan untuk tolong Aiman ya. Oh iya ke cikgu? Ya, tapi sekarang cikgu nak balik. saya nak buang dulu. Hati-hati ya. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Oh, saya ada dengar perkara tersebut, tapi berdasarkan yang telah kami lah. Jadi bantuan pendidikan ni kadang-kadang mereka tak sampai pun dekat kawasan Jawatan. Sebenarnya bajet kita ni besar, tapi itu kebanyakannya tumbuh dekat Semangga lah. Jadi cikgu rasa apa cadangan yang bagus untuk kita tolong golongan ini. Jadi, kenapa saya kan? Cik Roland, saya rasa kita perlu buat program jemput sekolah. Kita usahakan kita menjemput satu persatu murid yang tidak bersekolah tu. Kita uruskan dokumen mereka. Macam tu. Okey, itu cadangan yang bagus. Jadi, okey, saya setuju dengan cadangan itu. Jadi, sini saya menegaskan pendidikan ini bukan keistimewaan. Dia baca bagus semua. Jadi, saya menyokong
Oh, di sekolah ini Iman. Kamu dah kenal ke sekolah baru? Kamu berarti Merhatikan kami